Guys, korang tahu tak? Macam mana cara nak setting apps Lalamove ni untuk dapatkan job pilihan korang? Makna kata dekat sini, kalau korang yang tengah buat job sekarang ni, korang nak ambil job ongoing je. Okay, korang boleh setting dekat sini. Ataupun, korang yang tengah kerja sekarang ni, balik petang nanti baru nak pergi buat job Lalamove, korang juga boleh setting untuk ambil job schedule je. Ataupun, mungkin esok korang free. Alright? Esok baru nak buat Lalamove. Hari ni korang dah boleh select job by setting dekat sini juga. Okay, sebab kalau kita biar dia terbuka macam ni, korang tengok banyak job yang akan masuk. Okay, semua job-job yang ongoing, semua job-job yang kita schedule ataupun job-job yang next day kan semua akan masuk dekat sini. Okay, so by setting tu korang hanya boleh pilih job ataupun hari apa yang korang nak buat Lalamove ataupun pukul berapa korang nak buat Lalamove. Alright, aku akan tunjukkan sekali macam mana cara untuk korang setting untuk dapatkan job dekat tempat korang je. Maksudnya dekat sini korang tak akan dapat job luar daripada tempat korang ada. Okay, so dengan cara ini lebih mudah untuk korang pilih job lah daripada job yang masuk banyak macam ni. Okay, so aku akan tunjukkan juga cara macam mana untuk korang nak setting benda ni supaya tak mengganggu kerja korang. Mungkin stres dengan bayar roti ni. Alright, so bila korang setting nanti akan lebih senyap lagi lah. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom kita start intro dulu. Okay, jom kita tengok cara macam mana kita nak setting apps ni. Okay, cara dia senang je. First kali kita kena on dulu lah apps ni. Okay, tekan button on duty dekat atas tu. Bila job dah start masuk, baru kita start setting. Okay, cara nak setting ni sebelah notification ni. Okay, korang nampak tak? Sebelah notification ni ada button ni tau. Okay, button nampak tak? Yang dua garis ni, atas bawah ni. Korang tekan dekat sini. Dekat sini tempat untuk kita filter job. Okay, dekat kawasan ni tempat untuk kita filter job. Alright, so dekat sini ada pick up time. Ada now, ada later today, ada next 30 day. Okay, so kita tengok satu-satu. Kalau yang now ni korang just nak buat job sekarang. Maksudnya dekat sini korang tak nak ambil job schedule ataupun tak nak ambil job untuk esok lusa. Okay, so korang antik dekat button ni, dekat later today dengan next 30 day ni. So kita hanya ambil job sekarang je. Alright, so lepas tu kita tekan apply dekat bawah ni. So bila dah tekan apply ni, korang tengok dekat sini semua job-job yang ongoing, job-job sekarang je yang masuk ni. Tak ada lagi dah job untuk yang nak hantar kemudian. Okay, yang schedulekan masa 2-3 jam lagi tak akan masuk dah dekat sini. Alright, so kalau korang nak tukar kan, ataupun kalau korang nak buat untuk balik kerja kan, kata petang nanti baru nak buat kan. Okay, kita pergi balik dekat sini, pergi balik dekat filter ni dan pilih tu di atas ni. Yang ni semua kita antik lah. Okay, now semua kita antik. So kita just pilih job yang schedule je. Right, so tekan apply juga dekat bawah tu. Okay, so nampak tak dekat sini? Job yang schedule saja yang akan masuk, yang orange ni. Yang orange cair ni kan. Ini semua job-job schedule, nampak tak? Dia ada timing dia pukul 5.30, ada timing pukul 5.50. Okay, dan ada lagi lah dekat bawah-bawah tu kan, timing mengikut masa yang kita boleh pergi hantar. Okay, semua akan masuk dekat sini. So dia boleh mengurangkan bunyi bising tadi dan juga boleh mengurangkan job-job yang tak penting lah ataupun job-job yang kita tak nak, yang kita tak perlu untuk masuk dan nak pilih dekat sini. Okay, ini sesuai untuk mana-mana yang kerja office kan, kerja-kerja mana-mana tempat lah yang nak balik rumah kan, nak pilih job balik ke rumah kan, korang boleh ambil job schedule macam ni. Okay, dan satu lagi kita pergi tengok. Tekan balik dekat butang tu dan korang boleh pergi tick balik dekat next 30 day. Ini kita untick. Okay, so kita ambil job yang next 30 day untuk yang besok lusa semua. Okay, dan apply lah dekat bawah ni. So, bila tekan dekat sini nampak tak? Semua job yang warna biru yang akan masuk. Okay, job esok, job lusa, minggu depan semua akan masuk dekat sini. Job-job macam ni dia kurang pesaing ataupun kurang sikit rider yang nak ambil. Kebanyakan rider akan ambil job ongoing, job-job yang sekarang je. Okay, job-job macam esok lusa ni tinggi chance lah untuk korang korang slide. Okay, dia agak kurang sikit pesaing dia. Kena tunggulah. Okay, kalau job kalau handphone korang ni berbunyi, kena cepat-cepat tengok. Maksudnya adalah job baru yang akan masuk. Okay, job esok lusa semua akan masuk dekat sini. So kena tengok lah. Kalau korang free waktu yang dia nak tu dan juga hari yang dia nak tu, korang boleh ambil lah. Okay, nampak tak dia order esok pukul 8 pagi. Ini order esok pukul 10 pagi. Okay, so itu je lah job yang masuk dekat aku sekarang ni. Right, dan kalau ada note korang boleh baca lah. Dan tengok jugalah dia order by pooling ke, regular ke, korang kena tengok. Alright, so itu cara nak setting dia. Okay, pergi balik dekat button setting atas ni. Alright, kalau korang tengok dekat bawah ni guys. Okay, dekat bawah ni ada pick up dan juga ada final drop off. Okay, sebelum tu aku on balik lah benda ni.
Okay, korang ambil lah. Kalau korang tak kisah kan apa job bila-bila pun masuk, korang on je semua ni. Okay. Alright, so dekat bahagian bawah ni pula ada schedule order. Okay, schedule order. Maksudnya dekat sini korang just nak ambil job dekat kawasan tempat korang ada je. Okay, schedule pick up. Right, so maksud dekat sini korang tak nak pergi ambil job selain daripada luar kawasan KL ni. Kalau contohlah korang ada dekat kawasan kat kawasan mana lebih-lebih kurang sempadan dengan kawasan KL Selangor ni lah. Right, so korang tak nak job daripada negeri lain masuk, korang boleh antik lah dekat mana-mana kawasan-kawasan ni. Okay, katakan korang nak ambil kawasan KL je, so korang antik lah ni. Okay, job-job yang Melaka, Johor, Penang semua ni, kita antik lah dekat sini. Okay, so lepas tu kita tekan back balik, kita tekan apply dekat bawah tu. Okay, sama juga final drop off ni pun, kalau korang nak ambil job dekat kawasan yang korang nak pergi je. Okay, contohnya dekat korang nak pergi Penang ataupun nak pergi Johor kan, nak pergi Melaka, korang tik je mana tempat yang korang nak pergi tu. Okay, ini kita boleh schedule kan kita punya drop off. So job dekat kawasan mana kita nak pergi, itu je yang akan masuk. Okay, so last sekali korang apply lah dekat bawah tu dan korang tunggulah job yang akan masuk. Okay, so macam mana guys? Korang dah dapat dengan apa yang aku dah tunjukkan tadi ni? Okay, lepas ni bila korang dah setting apps ni dengan betul, tak adalah macam apa bunyi tu bising sangat macam ni. Ataupun kita juga boleh mengurangkan risiko telefon hang. Ataupun kita boleh mengurangkan juga bunyi bising roti macam ni. Okay, at least adalah semak sangat. Dan kita juga boleh mengikut masa ataupun pukul berapa yang kita nak pergi ambil job ni. Okay, so aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Dan aku harapkan bermanfaat dan membantu juga untuk korang semua. Okay, so kalau korang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Jumpa lagi aku Firdaus. Assalamualaikum guys. Bye.